Sementara itu, Iran menangguhkan pembukaan semula secara penuh ruang udaranya sehingga petang nanti. Perkembangan itu dilaporkan agensi berita Xinhua dengan memetik laporan agensi berita rasmi IRNA. Jurucakap Kementerian Jalan dan Pembangunan Bandar Iran, Majid Akavan, berkata, keputusan itu dibuat bagi memastikan keselamatan penumpang serta penerbangan susulan pembukaan semula ruang udara timur negara itu untuk penerbangan domestik dan juga antarabangsa. Katanya ruang udara di bahagian utara, selatan dan barat akan kekal ditutup sehingga 2 petang waktu tempatan pada Sabtu. Rabu lepas, kementerian itu mengumumkan pembukaan semula ruang udara di timur negara berkenaan sebagai langkah untuk memulihkan semula trafik udara secara berperingkat ke tahap sebelum konflik. Iran bertindak menutup ruang udaranya pada 13 Jun lepas susulan serangan udara Israel ke atas Tehran dan juga beberapa kawasan lain. Selepas konflik udara selama 12 hari, satu gencatan senjata antara kedua-dua pihak telah dicapai pada Selasa.